Assalamualaikum. Apa khabar guys? Apa khabar? Saya harap sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat sejahtera lah hendaknya. Okey, minta maaf semalam saya reset. Badan saya request untuk reset. Jadi saya saya restkan diri saya sebab semalam minta maaf sangat-sangat saya tak dapat nak buat live di Facebook bersama dengan Erantesi, dan juga saya tak dapat nak update apa-apa pun dengan sahabat-sahabat semua di dalam channel Nostraception. Semalam memang agak tak apalah, saya harap insya-Allah semoga kita sentiasa sihat sejahtera lah. Begitulah ya tuan-tuan. Okey, alright. So saya tak nak buang masa hari ini. 27 hari bulan Mac 2025. Lagi beberapa hari je kita nak raya ni tuan-tuan. Lagi beberapa hari saja. Tuan-tuan semua dah ready ke dengan persiapan raya? InsyaAllah saya harap tuan-tuan semua dah bersiap sedialah untuk persiapan raya. Okey, so sekarang ini pertama sekali, ke manakah pergerakan untuk gold? Apa yang tuan-tuan dapat lihat daripada perkongsian saya sebelum ini, level 0.618 tu monitor ni tak satu pun yang dia lepas ya tuan-tuan. Tak ada satu pun dia lepas. Dia touch, dia terus turun. Bila dia naik balik, dia turun balik. Dia naik balik, dia turun balik. Dalam kotak break possible fly ini juga tak ada pun yang berjaya ditembusi. Nampak ni? Tak berjaya ditembusi ya tuan-tuan. Jadi kalau kita nak lihat di level to monitor 3022 ini, nampaknya price lebih cenderung untuk ke bawah. Nampak tak? Okey, tapi tak apa, nanti saya akan explain apakah arah dia untuk hari ini dan seterusnya, sebab kita menjangkakan akan terjadi pergerakan seterusnya yang mana akan mempengaruhi kita punya entry nanti. Okey, tapi sebelum itu tuan-tuan, kita perlu tahu arah dia dahulu. Sekarang ni arah dia mana? Adakah arah dia kuat buy ataupun kuat sell? Kita lihat daripada pergerakan. Yang paling penting kita lihat daripada pergerakan. Okey, sebab apa? Sebab daripada siri pergerakan ini, ianya akan memberitahu kita bahawa ke level manakah dia boleh pergi, ataupun target dia, ataupun arah dia. Itu yang paling penting tuan-tuan. Jadi pertama sekali, apa yang kita dapat lihat, first kali saya akan gunakan dengan betul-betul saya akan gunakan Fibo retracement, tarik daripada bermulanya kenaikan di sini. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat 0.618 tak berjaya ditembusi ataupun tak berjaya break body. Dia meninggalkan shadow naik, dia tinggal shadow dia naik, dia tinggalkan shadow naik. Tapi dalam masa yang sama juga ya tuan-tuan, dalam masa yang sama, kalau kita lihat kepada pergerakan, okey, yang level to monitor atas ni masih belum break lagi, tapi yang bawah ini dah break. Bawah ini sebenarnya saya tarik daripada hari tu punya kan, daripada hari tu punya kiraan. Begitu tuan-tuan. Di sini kita gunakan Fibo di sini, dan seterusnya price berjaya break ke atas, tetapi dia berjaya break ke bawah balik. Okey, so sekarang ni level yang 3022 ni kita boleh buang. Tak payah buang masa lagi, kita tak payah simpan. Apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita nak simpan level yang baru. Dengar betul-betul kita nak simpan level yang baru. Kalau di sini kita ada satu level lagi yang nampaknya sangat keras untuk ditembusi, 3015. Okey, so saya padam ini saya boleh padam lah. 3015. Okey. Dengan suara pun tak betul kan, tapi tak apa tuan-tuan, tak apa, insyaAllah kita akan lihat bagaimana nanti. Alright, so sekarang ini first kali apa yang kita perlu tahu, level yang atas tak ditembusi lagi, tapi pergerakan ini tuan-tuan, apakah yang dibuat oleh pergerakan ini? Adakah ini membuat momentum? Itu yang paling penting tuan-tuan. Kalau kita lihat kepada pergerakan overall, apakah wave yang terjadi sekarang ini? First kali kita lihat kepada wave ini, berkemungkinan besar wave 1, wave 2, wave 3, dan sekarang bergerak dalam wave 4. Jadi bila dia bergerak dalam wave 4 ini, tuan-tuan kena tahu. Okey, biar saya tandakanlah supaya tuan-tuan semua nampak. Takut nanti ada kata, mana ni Cik Pol? Saya tandakan dahulu. Okey, kita ambil ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, so sekarang ini apa yang tuan-tuan boleh nampak? Okey, apa yang tuan-tuan boleh nampak, wave keempat ini kebiasaannya dia bergerak dalam keadaan yang cacah marbah.
Okey, tapi kita tak boleh nak jangka lah, sebab apa-apa pun boleh terjadi tuan-tuan, apa-apa pun boleh jadi. Cuma apa yang saya nampak sekarang ini, pergerakan untuk wave 4 memang dalam keadaan yang sukar untuk kita ramalkan. Dia boleh naik, dia boleh turun. Saya pasti ramai di antara kita yang terkena dengan pergerakan gold dalam 2-3 hari sebelum ni, betul tak? Kita jangkakan dia nak turun tapi dia naik balik, kita jangkakan dia nak naik tapi dia turun. Jadi sekarang ini apa yang kita boleh buat? First kali kita melihat kepada pergerakan tadi, kita jangkakan dalam wave keempat. Bila dalam wave keempat, benda pertama kita perlu tahu adalah akan terjadi pergerakan yang agak cacah marbah, yang sideways, yang banyak manipulation dia. Okey, tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, adakah pergerakan correction ini sudah siap? Itu yang paling penting. Tuan-tuan. Jika pergerakan correction ini dah siap, bermaksud kita akan melihat kepada pergerakan momentum ke atas. Cuma daripada pergerakan sekarang ini masih tiada momentum. Ini yang menjadikan sukar untuk kita jangkakan ke manakah pergerakan. Betul tak? Sebab dia masih tiada momentum, dia masih bergerak dalam keadaan cacah marbah. So bila dia bergerak dalam keadaan cacah marbah, apa yang kita boleh buat? Kita akan gunakan cara kita melihat kepada pergerakan nostra, iaitu kita akan lihat kepada belon, kita akan lihat kepada kotak, dan kita akan melihat kepada belon lagi sekali. Okey, belon, adakah ini kotak dan belon? Tidak tuan-tuan, sebab dia tak bergerak melebihi ke bawah, jadi dia tak boleh dikira sebagai kotak dan belon. Apa yang kita nampak sekarang ini adalah kotak yang ini. Kotak ini, jika kotak ini berjaya di break, bermaksud akan terjadi kenaikan, sebab kotak ini mewakili kepada pergerakan correction dalam momentum ke bawah. Faham tak? Ini pergerakan correction lah. Kalau saya nak kirakan daripada sudut Elliott wave, kita akan tandakan dia sebagai A, B dan C. Dan sekarang ini B ini masih belum di break lagi. Tak ada satu pun yang berjaya break. Kita tak tahu lah, mungkin pergerakan yang sekarang ni dia akan membuat momentum ke atas. Jadi kalau dia membuat momentum ke atas, tak menjadi masalah tuan-tuan. Cuma yang masalah dia adalah dia perlu break kotak ini. Itu yang tuan-tuan kena faham. Alright, so sekarang ini kalau pergerakan correction yang kita dapat lihat adalah sedemikian, yang mana dia masih tidak berjaya melepasi yang B ini. Okay, itu yang pertama. Bukan yang pertama lah, itu antara pergerakan yang perlu kita lihat. Alright, okay, so sekarang ini bila dia tak berjaya melepasi level B ini, apakah yang terjadi sekarang? So apa yang kita boleh buat adalah berkemungkinan besar pergerakan yang terjadi sekarang membentuk triangle. Mungkin dia membentuk triangle. So bila dia membentuk triangle, ada certain level yang dia boleh pergi sebelum menyambung penurunan. Dengar betul-betul ini kita lihat daripada sudut ramalan dahulu yang kita jangkakan dahulu, iaitu sekarang ini dia bergerak dalam pergerakan triangle. So bila dia bergerak dalam triangle, mungkin kita boleh mengambil sedikit inisiatif untuk berhati-hati dalam training kita. Sebab what if dia naik dan dia turun balik? Itu yang maksud saya. So bila kita nak bercerita tentang triangle, dia bergerak dalam sideways. So bila dia bergerak dalam sideways, dia perlu ada skema pergerakan dia sendiri. Alright, so sekarang ini saya ambil dahulu pergerakan sideways. Bermaksud apa yang terjadi untuk pergerakan sekarang ini, pergerakan yang baru dibuat ke bawah adalah A, yang akan membuat kenaikan ni B, dan seterusnya akan terjadi pergerakan untuk C. Alright, so sekarang ni saya akan tukar warna. Kenapa ada DE lagi? Aduh, salah. Okay, saya buat ABC ni. So apa yang saya masukkan, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Begitu tuan-tuan. So sekarang saya akan tukar warna supaya tuan-tuan tak confuse. Nampak ni? Okey, so ini yang kita akan jangkakan dahulu untuk pergerakan pada hari ini, iaitu sekarang membentuk pergerakan triangle. Ni besar sangat ni, saya kecilkan sikit. Gitu. A, B, C, D, E. Okey. So, bila kita nak bercerita tentang A, B, C, D, E, kita gunakan Fibo extension, kita tarik setiap satu ni. Okey, tarik sampai bawah, dia sampai ke 1. Lepas tu kalau kita gunakan lagi
seterusnya dia pasti takkan sampai 1 sebab dia bergerak dalam pergerakan dalam range 0.618 ataupun 786. Dan seterusnya kalau kita tarik Fibo daripada sini sampailah ke bawah ini, so level 1 ini kita boleh jadikan kita punya target. Okey, faham tak? So ini kita berjadikan satu level. Target TP1 ke apa ke ni kita biarkan dahulu. Okey, so ada lebih kurang sama je lah. Okey, 1 dekat 3046. So saya akan padam yang ini. So ini adalah target kita untuk triangle. Target triangle. Okey, 3046 tadi kan, 3046. Alright, so kita target triangle kita ini adalah 3046, yang mana kita menjangkakan price boleh membuat kenaikan sampai sini dan seterusnya barulah membuat rejection ke bawah untuk melengkapkan pergerakan yang C ini. Alright, tapi tuan-tuan kena ingat satu benda tuan-tuan kena ingat satu benda, dalam pergerakan ini level ini masih dikira ataupun masih lagi aktif tuan-tuan, sebab tak ada satu pun yang break body. Jadi berkemungkinan besar jika price tidak berjaya melepasi level ini, mungkin dia akan membuat kenaikan sampai sini dan seterusnya akan menyambung pergerakan ke bawah. Alright, faham Tapi kalau tuan-tuan dapat lihat, di sini ada satu level yang kita boleh jadikan zone. Nampak tak ni? So kita menjadikan dia zone di sini, bermaksud ada possibility price juga boleh membuat kenaikan sampai sini dan seterusnya membuat rejection untuk penurunan ke bawah. So ini yang kita dapat lihat dahulu daripada pergerakan untuk gold pada hari ini dan seterusnya lah. Sebab sini ada zone tuan-tuan, sini ada zone, jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Yang ini saya boleh buang dahulu. So ini juga ada satu zone. Kalau nak mencari peluang untuk buy, apa yang saya sarankan adalah saya akan tarik Fibo di sini 0.618 juga saya akan jadikan level lagi sekali untuk kita perhatikan. Jika price tidak berjaya melepasi level ini di 3020, bermaksud ada possibility price boleh membuat kenaikan lagi. Faham tuan-tuan? Okey, so dekat sini kita jadikan level to monitor. Alright, monitor 0.618 3020. Okey. Minta maaf kalau suara saya tak berapa okey sikit, tapi saya nak buat video ini untuk tuan-tuan nampak apa yang saya nak nampak untuk pergerakan gold. Okey, so sekarang ini kita melihat kepada target triangle. Kita dah ada yang ini saya tandakan ke belah atas top supaya tuan-tuan tak confuse. Okey, E ini saya naikkan sikit dan B ini saya jangkakan di pergerakan inilah. Bermaksud kita melihat kepada A, B dan seterusnya berkemungkinan besar akan terjadi penurunan. Okey, so sekarang ini adakah level 1 dan 1236 ini masih legit untuk dijadikan level C kita? Apa yang saya akan buat, kita akan gunakan Fibo extension. Kita akan tarik sampai sini tuan-tuan. Okey, sampai sini level masih legit sebab dia berada dalam level 1. Nampak tu? Tapi tuan-tuan kena ingat satu benda. Bila terjadinya triangle, penurunan untuk melengkapkan C ini biasanya tak kuat tuan-tuan. Biasanya dia boleh sampai 0.618 saja. Tapi buat masa sekarang ini, sebab kita masih melihat kepada pergerakan, adakah betul dia membuat A, B, C, D dan E? Ini yang paling penting sekali. Mungkin dia buat A, lepas ni dia buat 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kita tak pasti tuan-tuan. Kita tak boleh nak jangkakan apa-apa pun di sini, melainkan dia break certain level. Faham Kalau dia break level yang ini, kita nak melihat sampai ke sini ataupun tidak. Jika dia berjaya break level ataupun kotak yang ini, bermaksud akan terjadi kenaikan seterusnya ke atas. Tetapi jika tidak berjaya dan seterusnya price berjaya membuat rejection, naik, tiba dia reject ke bawah, tinggalkan shadow, terus turun ke bawah ni, break pula level di bawah ni. Jadi apa yang kita boleh katakan, ini adalah next target kita. Sebab tuan-tuan kena ingat, nampak tak, dia boleh tinggalkan shadow saja, dia boleh touch dan dia turun, dia touch, dia tinggalkan shadow, dia touch ni mungkin dia boleh tinggalkan shadow, tak menjadi masalah, betul tak?
Itulah dia gold. Alright. So ini apa yang saya dapat lihat daripada pergerakan untuk gold. Minta maaf saya tak boleh nak buat video panjang-panjang, dan saya tak ada juga nak bagi tahu kepada tuan-tuan tentang haze ke ataupun copy trade green mine ke. Apa yang saya boleh katakan, green mine sekarang ini total overall profit untuk bulan ini adalah 12%. Memang terbaik tuan-tuan, memang terbaik. Dan saya tak ada masa nak edit juga sekarang ni sebab saya rasa saya kena pergi ke klinik lagi sekali. Alright, InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next session jika diberi keizinan. Alright, so sekarang ini apa yang saya boleh katakan, tuan-tuan dapat melihat kepada pergerakan seperti yang saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Lihat kepada beberapa level. Kalau dia break sini, dia akan membuat kenaikan ke atas. Itu saja tuan-tuan. Tapi target kita, TP kita ini semua masih aktif ya tuan-tuan. 0.618 ni juga masih aktif. Ini adalah level baru dan ini juga masih aktif. Bermaksud ada possibility price boleh membuat penurunan sehingga ke level ini jika price tidak berjaya break certain level yang telah saya kongsikan tadi. Faham Kalau kita nak lihat juga ada tak possibility price boleh turun sampai ke level ini? Boleh juga tuan-tuan, sebab ini adalah wave 4 sebelumnya. Gitu. Alright, so far ini sajalah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kalau tuan-tuan berminat untuk mendapatkan sistem haze, bolehlah klik di ruangan description. Seperti biasa saya dah sediakan link untuk setiap satu. Untuk haze, tuan-tuan boleh klik dekat bahagian nak erante tu. Kalau nak follow copy trade, boleh klik dekat link untuk follow copy trade green mine. Kalau nak masuk ke dunia Nostraception, tuan-tuan pun boleh klik di situ. Yuran kepandaian hanya RM28 sahaja seumur hidup. Saya akan guide tuan-tuan semua. Betul tak? Seumur hidup saya akan guide. Alright, ini sahajalah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next session. Assalamualaikum dan bye bye. Bye bye. Yeah.